Assalamualaikum gang, welcome back to my channel. Okay, hari ni kita ada ride pergi ke Tanjung Malim. Kami cicak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 termasuk aku. So lebih kurang ada 9 orang 9 motor. So kita ni RV dekat Rawang sekarang ni. So ni pun aku dapat tahu ride ni pun last minute tau. Aku tahu pukul tengah malam tadi, pukul tak ada tengah malam, 10 malam macam tu dapat call dari Ali. Ni budak ni depan aku ni. Dia beritahu aku ada ride. Aku tengok pun hari ni alang-alang kira cuti. Aku on je lah sebab ride pun ride yang tak jauh, aku okey je. So kalau ikut pada ride ni nak kata santai, selalu macam tu lah, kata santai tapi cruising boleh tahan juga kan. Jadi tengok berapa aku speeding. Dekat depan tu ada MT Online Tracer. Depan pada aku ni Ali pakai sama je aku juga, Suzuki JSX 750. Kat belakang aku ni ada CF Moto 675SR. Lepas tu ada ZX-10, ada CBR 650R dengan CB 50. Tu ada ZX2 satu. Ni ZX-10 wife dia. Ni CF Moto. Ni Honda. Ada satu lagi S-Max. Follow sekali kita. So korang enjoy je lah. Enjoy je lah. Macam ni aku nak beritahu Ali, jangan laju sangat. Jadi ada fotografer dekat flyover Bukit Beruntung tu. Member dah bulan dah ke depan. Tak sempat aku nak beritahu dia. Okay. Kadang-kadang bila kita shooting ni macam ni lah, kadang nak bagi dia orang ke depan lah. Takkanlah tak ada frame langsung kan. Tunggu dia orang letak aku ni. Okay, ada jet stand. Untuk lagi 2 biji. Jalan clear hari ni, kira okey lah. Untuk cruising, untuk ride, bagi aku okey lah. Traffic tak terlampau teruk. By the way korang, yang ni aku shooting pakai ND filter tau. Aku tak tahu footage ni cantik ke tak bagi korang. Aku rasa footage kali ni cantik berbanding yang sebelum-sebelum ni. Kalau aku tengah belajar game main ND filter setting dengan S Pro ni, aku harap korang enjoy lah. Tapi nampak cantik lah, dia dah nampak natural. Ni fotografer mix sikit.
tu ada kereta siut. Tak boleh nak pelan lebih lah. Dalam video ni nampak jauh tau kereta tu. Pada kalau real live ni kereta tu tak jauh pun. Bila kau pula 18 200 sekejap je sampai kereta tu. Tapi sebab ni pakai wide angle, so nampak macam kereta tu semua jauh-jauh. Subhanallah, cantiknya. Clear weather skies. Lovely weather. Cantik sekali-kali ni. Oh, nak minta rekod ke? Macam ini ni. Okay, dah dapat kejam ke depan dah. Lepas geram 14. Aduh. Jom lagi ke? Kejap lah. Jom follow dia. Sampai pun finally exit Tanjung Malim. Okay, bukan dengan kita. Aku ingat dengan kita dia terlepas simpang. Memang cantik lah, lovely weather siut. Lawarnya langit. Subhanallah. Corner tapi macam basah ni. Aku takut siut kalau basah. Tak berani.
Kalau kering aku ni wali relax Mentang-mentang aku duduk sofa. Okay, dah sampai dah exit. Ni kita slow down lah, tunggu geng lain kat belakang. Ada kisah sebenarnya masa kita orang sampai ni. Sebenarnya ada 2 biji motor terlepas simpang, ZX-10 dengan ZX2. ZX-10 tu dia slow down, dia tunggu ZX2 tu.